warahmatullahi taala wabarakatuh. Hidup 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 rakyat, hidup 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 rakyat, tuntut tuntut hak rakyat, hancur 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 BN. Saudara dan mati sekalian, saya mewakili sahabat-sahabat dan juga rakyat negeri Terengganu, selaku mewakili juga Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu, membawa memorandum rakyat supaya khususnya negeri Terengganu sendiri untuk mempertahankan hak bertam PM307 yang secara jelas berada dalam perairan Terengganu. Kita Terengganu yang merupakan dikatakan sebagai negeri kaya, sebagai kuit Malaysia, tapi hari ini berada nombor 2 yang paling miskin di Malaysia. Sudahlah harta rakyati dirampok dan juga pemimpin-pemimpin yang rasuah dan boros. Hari ini hak yang berada di hadapan mata cuba dinafikan oleh Perdana Menteri sendiri. Macam mana seorang Perdana Menteri boleh bersikap pembohong dalam meletakkan hak dan juga yang menjadi milik kepada negeri Terengganu dan juga rakyat negeri Terengganu. Kerana itu kami hadir pada hari ini insya-Allah, dan kami tidak akan berhenti melainkan hak kami ini akan dikembalikan. Bendera Terengganu adalah putih dan hitam, yakni kalau tidak hidup mati sahaja. Dan itulah perjuangan kami, dan kami tidak akan berhenti dengan perjuangan ini melainkan kami dikembalikan hak kami semula. Sekadar itu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.